Ultramode, Ultramode. Ultramode ni. Harus dipikirin secara logika. Gimana? Gini lah. Dipikirin secara logika, guys. Alah. Dikejar lagi lah. Orang jahat nak tidur. Sibuk nak pergi. Cari dodol. Dodol kat rumah pun boleh. Mengitang dodol bendel. Benda. Macam lurus bendel lah rasa. Aduh, mahal lah. Laki dah. Hari ni jom ikut kita orang ke Gunung Asi. Hari ni kita park dekat Ulu Bendul. Kita naik melalui Bukit Putus. Jadi kita kena road sikit lah, lebih kurang dalam 2 kilo macam tu. 2 kilo lebih. Jom tengok Muhammad Hakib disiksa oleh jerung. Tak dapat tu jerung. Slow sikit bang, slow sikit. Laju tamat. Dah tamat dah. Laju tamat, tak boleh laju. Sepatutnya naik ikut pintu sana. Tapi sudah. Member tu ajak Wak Mak sampai Kuantan. Dah sampai Kuantan baru datang balik sini nanti. Naik ikut Bukit Putus sini lah. Nak tak nak kena layankan lah. Okay, jom kita ke Kuantan dulu lah. Ayah, nggak harus dipikir secara logika ini. Nggak boleh dipikir. Tadi rasa pakai tempat lain. Dah sampai sini pula. Tak mana-mana lah kena bawa hari ni. Kampung JKIN Extreme Park. Menggigit. Tak mana-mana dia bawa. Kaunter pendaftaran. Nak tahu ni tempat apa? Ni tempat TV Kampung JK. Kampung JK nama dia. Kita rasa start sampai sini. Tak pernah sampai. Dia untuk ni lah. Oh ni. Lepas sekali je. Like? Ni flying fox. Betul air dari bird. Oh baik. KM8 tak naik ansi lagi. Nasib baiklah ada anjing. Kalau tak nak patah balik tu. Dia nak pergi Kuantan juga gini. Semalam dia bagi tahu nak pergi ansi je. Pagi ni cakap nak singgah Kuantan. Boleh ke? Naik ansi lalu Kuantan. Confused. Penat ke? Dia apa terjelil lah. Lidah. Selesai warm up KM 13. 13 kilo warm up. KM 1327. Katanya warm up. Sebaik tak sampai Kuantan. Orang dah nak balik tidur lah. Aduh, tuan. 15.87. DNF. Sebab apa ni? Sebab cuaca tak bisa. Sebab cuaca lah. Dan sebab apa ni? Sebab nak mati rasa tadi. Patah balik lah cari hospital. Kita pergi hospital dulu. Cukup lah ini. Cukup lah 15 kilo dah kenyang lah. Okay. Alhamdulillah hari ni 16.88. Tapi kan hari ni pelik betul lah. Aku tak pernah lah rasa macam ni setakat buat aktiviti macam ni kan. Tadi kita orang plan, kita dah lalu dulu on road dekat Bukit Putus. Lepas tu baru naik RC. Tadi kita dah on road. Sebelum naik RC tu tiba-tiba rasa macam panik tau. Rasa macam tak sedap hati kan.
Dah naik dah, lepas dah tangga tu. Lepas tu patah balik lah. Aku decide DNF. Tapi Fadli tadi tetap strong. Dia macam biasa, dia memang strong. Nak tak nak, aku ajak dia patah balik lah. Takut jadi apa-apa kan. So kita orang turun, on the way ke Ulu Bendul tu, dekat Bukit Putu tu hujan lebat. Tiba-tiba hujan lebat dengan ribut lagi. Kira syukur jugalah kita orang tak naik. Kalau kita orang naik tadi, separuh jalan hujan lebat, nak turun dekat hujung Ulu Bendul tu, risau jadi apa-apa kan. Alhamdulillah ada sebab lah kita orang DNF. Apa-apa pun ni aku balik, aku nak pergi check up. Aku pun tak tahu kenapa badan aku tiba-tiba tak sedap hari ni kan. InsyaAllah kalau sihat tu berbadan dan ada peluang nanti kita repeat lah. Best juga buat macam tu. Lalu dulu Bukit Putus, lepas tu naik Ansi. Best. Tapi hari ni DNF. Okay, InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.